Tapi bila dia serang tabung haji tu bertalu-talu, bila diserang itu, saya anggap keterlaluan. Yang silap dalam tabung haji itu silap lah. Yang nak didakwa lah. Yang nak didakwa oleh MACC dakwa lah. Tak ada siapa sekat. Tapi janganlah menghina kepimpinan Melayu, pentadbiran Melayu sebagai rasuah, sebagai tak reti buat kerja. Itu ialah perlakuan individu, betul? Individu satu. Kita ingat tahun 86 MCA punya koperasi 1.5 bilion punya skandal simpanan orang-orang Cina. Kerajaan masuk campur juga. Kerajaan tolong, kerajaan buat restructuring di organisation. Ada pernah orang Melayu kata Cina ni tak reti mengurus? Kita tak pernah. Kita tidak resis. Kita tak pernah kata biarlah Cina ni buat itu, buat ini. Bagilah dia, biar MCA uruskan, jangan kerajaan terlibat. Kita tak pernah kata gitu. Tapi hari ini soal tabung haji itu telah dipusing putar. Usaha untuk mengkritik dari segi governance boleh. Tapi jangan sampai dia dijadikan usaha untuk menghina Melayu. Itu lain. Sebab itu saya haraplah pemimpin Melayu yang atas-atas you monitor sikit lah, brother. Yalah. Jangan bawa benda ni sampai terlalu orang marah. Tapi nampak sentimen tu dia nak mengelak, nak memastikan Melayu ni jangan berkuasa. Jadi ya bagus je serangan mereka ini. Saya harap UMNO pun sedar jugalah. Your best friend orang Melayu juga. Tapi Melayu yang sebelah sini lah. Janganlah Melayu yang saya harap orang UMNO fikir semua tu.